I ingat kan, lepas wife dia dah meninggal, dia akan kahwin dengan I. Tapi tengok-tengok dia kahwin dengan adik ipar dia sendiri. Sebab tu yang you frust sampai you nak bunuh diri. No! Mana ada I nak bunuh diri? Mira, you tak sepatutnya rosakkan diri you hanya disebabkan oleh seorang lelaki. Tak berbaloi. Kenapa you tak kenakan dia je? Dia mungkin janji kan? Mira, you sebenarnya kerja kat mana? Aksara Global Creative Sdn Bhd. Aksara Global Creative Sdn Bhd. Maknanya, ex-boss you, ex-boyfriend you, Luqman Hafizi bin Lutfi. Betul? Macam mana you kenal dia? Sedap, Luqman. Awak ni mestilah sedap. Tengok tak? Dah menambah berapa kali tu. Betul tu. Pandai Farah masak. Macam arwah Sarah masak. Bukan rupa je seiras. Kepandaian pun sama. Luqman, kenapa berhenti makan? Man dah kenyang. Mana ada kerja nak settle. Saya salah cakap ke, bang? Biarlah dia. Adalah tu. Awak takkan tak tahu PA dia perangai anak kesayangan awak ni. Farah jangan ambil hati tau. Semenjak arwah Sarah tak ada ni, macam itulah perangai dia. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia mood swing. Dia semakin sensitif kalau kita cakap pasal arwah Sarah. Dah lah. Tak payah cakap pasal orang yang dah tak ada lepas rezeki ni. Farah? Memang sedap ni. Okay. Ain? Sedap kan? Makan. Kau tolonglah aku cari dia. Dia menghilang macam tu je. Aku ni risau kalau ada apa-apa jadi dekat dia. Tak hantar surat resign macam tu je. Dah. Aku dah cari sampai rumah sewa dia. Dia dah keluar rumah tu. Kau tolong Aku call kau balik.